Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ana, wartawan anda dari TV PSS Al-Falah pada hari ini. Bertarikhkan 24 September 2025, di mana semua warga sekolah telah berpeluang merasakan suasana yang begitu istimewa kerana berlangsungnya Minggu STEM peringkat Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Sintok yang dianjurkan oleh Kelab STEM. STEM merupakan singkatan kepada sains, teknologi, kejuruteraan dan juga matematik. STEM ini merupakan bidang yang sangat penting dalam membentuk generasi masa hadapan yang kreatif, inovatif dan juga berdaya saing. Justru melalui Minggu STEM ini, ia telah memberi pendedahan kepada para pelajar tentang kepentingan ilmu pengetahuan dan juga kemahiran dalam dunia moden. Bersama dengan saya, Puan Sariza binti Osman, Ketua Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Sintok. Apa khabar Puan? Khabar baik, Alhamdulillah. Baiklah Puan, seperti yang kita sudah maklum, bidang STEM ini merupakan salah satu teras utama dalam pembangunan negara. Namun terdapat beberapa pelajar yang kurang berminat terhadap bidang ini. Jadi pada pandangan Puan, sejauh manakah Minggu STEM ini dapat menjadi pemangkin untuk menarik minat para pelajar terhadap bidang ini? Terima kasih atas soalan. Kita anjurkan Minggu STEM di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Sintok ini untuk memberi pendedahan kepada semua anak-anak di SMK Bandar Baru Sintok berkaitan dengan kepentingan dan bidang-bidang sains yang boleh diceburi, dan melalui aktiviti yang kita anjurkan agar aktiviti itu memberi satu pendedahan kepada anak-anak ini bagaimana sains itu memberi impak kepada kehidupan dan kesejahteraan kita. Daripada aktiviti yang dijalankan seperti robot sumo, siasatan jenayah yang berkaitan dengan sains, dan kalau robot sumo berkaitan dengan kejuruteraan. Jadi dari situ anak-anak akan belajar tentang bagaimana ilmu sains itu digunakan dalam kehidupan harian. Terima kasih Puan atas kerjasama yang diberikan. Baiklah, bersama dengan saya Cikgu Nurahan yang merupakan guru dalam bidang STEM. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah baik. Baiklah Cikgu, dunia sekarang semakin moden ya, dan adakah penganjuran Minggu STEM ini dapat membuka mata para pelajar dan menyedarkan mereka bahawa bidang STEM ini sebenarnya menyeronokkan dan boleh diceburi oleh sesiapa sahaja? Ya, yang betul tu. Sebab sekarang ni kalau ikutkan, semua student takut bila dengan STEM ni takut. Okey, dia ingat STEM ni hanya untuk pelajar kelas sains saja. Kelas-kelas lain tak layak untuk masuk. Tapi sebenarnya bila ada penganjuran Minggu STEM ni, ada banyak event yang kita buat. Antaranya kita buat robot soccer, kita buat CSI, kita buat apa lagi, bridge building. Okey, apa lagi, explore race. Okey, tu semua boleh maksudnya semua pelajar boleh masuk ataupun boleh ikuti pertandingan ni. Tak kisahlah dia orang form 1 ke form 2 ke, ataupun dia orang ni daripada kelas sains ke ataupun kelas bukan kelas sains ke, semua boleh masuk. Okay, terima kasih Cikgu atas kerjasama yang diberikan. Bersama dengan saya Ketua Penganjur bagi aktiviti robot soccer, Zarif Safran bin Johan Afendi. Apa khabar? Oh baik, Alhamdulillah. Okey, baiklah Zarif, boleh tak bagi sedikit penyediaan bagi aktiviti robot soccer yang sempena Minggu STEM ni? Baiklah, kami telah merancang aktiviti robot soccer ni sejak minggu lepas lagi waktu cuti. Kami telah merancang untuk membuat penyediaan seperti misalnya membuat track untuk robot soccer dan juga membuat coding bagi robot-robot tersebut. Saya telah memberikan kepada para ahli kerja-kerja dan mereka telah melaksanakannya dengan baik. Itu saja. Terima kasih atas kerjasama yang diberikan. Secara keseluruhannya, program ini bukan sahaja berjaya menarik minat pelajar terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan juga matematik, malah menjadi platform untuk melatih kreativiti, inovasi serta semangat kerjasama dalam kalangan warga sekolah. Saya Ana, wartawan anda dari TV PSS Al-Falah pada hari ini. Assalamualaikum dan jumpa lagi.